Orang yang tak simpan emas ni ada dua sebab je. Tak nak tahu kenapa. Jadi tonton video ni sampai habis, selesai video ni untuk rujukan masa yang akan datang. So, mentor saya Tuan Muhammad Zulkifli Syariah ada pesan, pernah beritahu dan pernah ajarkan kami bahasanya ada dua sebab je kenapa orang tak simpan emas. Pertama, tak ada ilmu. Kedua, tak ada duit. Dan kebanyakannya sebab tak ada ilmu. Tapi once dah ada ilmu, tiba-tiba walaupun bajet dia ketat, tiba-tiba dah ada duit. Sebab dia dah tahu mana satu dia patut prioritas, mana dia patut lebihkan belanja ataupun lebihkan menabung. Kalau lebihkan menabung tu dah bagus, apatah lagi menabung emas. Jarang sangat, dan saya tak pernah lagi jumpa orang yang dia tak boleh simpan emas memang betul-betul sebab tak ada duit. Orang yang tak ada duit pun kalau dia ada ilmu emas, dia akan cari duit, dia akan carikan duit supaya dia boleh menabung. Bukan setakat menabung duit, tapi dia juga nak menabung emas. Jadi bagi siapa yang nak tambah ilmu emas, boleh klik link di bio saya bantu sebanyak.